Pernah tak anda terfikir kenapa projek-projek besar yang dah dirancang elok-elok tiba-tiba boleh gagal? Puncanya selalunya bukan sebab strategi yang lemah, tapi sesuatu yang jauh lebih asas. Hari ini kita akan bedah siasat satu kuasa tersembunyi, iaitu komunikasi pengurusan. Kemahiran ni nampak remeh, tapi inilah yang betul-betul menentukan sama ada kita berjaya atau gagal. Anda mesti pernah lalui benda ni kan? Dalam mesyuarat, semua orang nampak bersemangat. Idea pun bernas. Rancangan nampak mantap. Tapi lepas beberapa minggu, semuanya macam hilang. Momentum. Lesu. Jadi, kenapa rancangan yang paling bijak sekalipun seringkali gagal di tengah jalan? Apa sebenarnya yang kita terlepas pandang? Sebenarnya kan, puncanya selalunya benda yang sangat mudah. Salah faham. Contohnya, seorang pengurus cakap, saya perlukan laporan ni SSAP, maksud dia hujung minggu ni. Tapi pekerja tu mungkin faham sebagai, okey, kena berhenti buat semua kerja lain dan siapkan benda ni sekarang juga. Nampak kecil kan? Tapi perbezaan tafsiran macam ni lah yang boleh buat satu projek tu jadi huru-hara. Dan ini membawa kita kepada satu peraturan paling penting dalam komunikasi. Yang penting bukanlah apa yang anda cakap, tapi apa yang orang lain dengar dan faham. Niat baik anda tu tak ada makna kalau mesej yang sampai tu berbeza. Dalam komunikasi, persepsi adalah realiti. Titik. Tapi jangan risau, ada cara untuk kita selesaikan masalah ni. Ada satu set kemahiran dan prinsip yang dipanggil komunikasi pengurusan yang memang direka khas untuk tukar kekeliruan jadi kejelasan. Ia memastikan mesej yang anda nak sampaikan tu sampai betul-betul seperti yang anda maksudkan. Jadi, mana kita nak mula? Okey, untuk betul-betul kuasai komunikasi ni, kita kena faham dulu apa sebenarnya kerja seorang pengurus. Jom kita pecahkan kepada 3 peranan teras. Cuba bayangkan seorang pengurus ni macam pakai 3 topi yang berbeza. Pertama, topi penyampai maklumat. Dia ni macam pusat maklumat, kumpul dan sebarkan data-data penting. Lepas tu, dia pakai topi pembina hubungan. Kerja dia, sambungkan orang, selesaikan konflik dan naikkan semangat pasukan. Akhir sekali, bila maklumat dah cukup dan hubungan pun dah baik, dia pakai topi pembuat keputusan untuk bawa syarikat ke haluan yang betul. Soalan seterusnya, macam mana seorang pengurus nak jagal 3 peranan ni dengan berjaya? Kuncinya terletak pada 3 kemahiran asas yang jadi tulang belakang kepada kepimpinan yang hebat. Ada 3 kemahiran yang wajib ada. Pertama, kemahiran teknikal. Anda tahu tak selok-belok kerja tu sendiri. Kedua, kemahiran kemanusiaan. Boleh tak anda beri inspirasi, mendengar dan tunjuk empati pada pasukan? Dan yang paling penting untuk pengurus peringkat atasan, kemahiran konseptual. Boleh tak anda nampak gambaran besar macam mana semua bahagian bersambung dan rancang untuk masa depan? Dan 3 kemahiran ni, ia bukan pilihan tau. Ia datang dalam satu pakej. Tanpa kemahiran teknikal, orang takkan hormat anda. Tanpa kemahiran kemanusiaan, anda tak boleh pimpin orang. Dan tanpa kemahiran konseptual, anda dan pasukan anda akan sesat tanpa arah tuju. Okey, sekarang kita dah faham peranan dan kemahiran yang diperlukan. Jom kita bongkar pula beberapa hukum alam dalam komunikasi. Ini adalah prinsip-prinsip yang sentiasa betul, tak kira kita sedar atau tak. Yang ni deep sikit. Cuba bayangkan, ada kabar angin pasal pemberhentian pekerja, tapi pihak pengurusan diam 1000 bahasa. Apa mesej yang pekerja dapat? Sebenarnya, senyap tu lagi bising daripada apa-apa pengumuman rasmi. Ingat, anda tak boleh pilih untuk tidak berkomunikasi. Setiap patah perkataan kita, setiap email yang kita hantar, sebenarnya sedang membina satu antara 2 jenis iklim di tempat kerja. Sama ada kita cipta iklim yang menyokong, di mana idea-idea bernas boleh bercambah, ataupun kita cipta iklim bertahan, di mana semua orang takut nak buat silap. Mana satu pilihan anda? Jadi, ingat 3 perkara ni. Pertama, organisasi anda tu macam sarang labah-labah. Kalau anda sentuh satu benang, satu sarang tu akan bergegar. Kedua, macam yang kita dah bincang tadi, apa yang orang dengar jauh lebih penting dari apa yang anda cakap. Dan ketiga, komunikasi ni bukan benda sampingan. Ia adalah darah yang mengalir dalam nadi organisasi. Cuba kita tengok organisasi anda tu macam sebuah dapur restoran yang sibuk. Input tu bahan-bahan mentah, bakat, idea, sumber. Integrasi tu proses memasak, tempat pasukan bekerjasama. Output pula hidangan lazat yang anda sajikan, produk atau servis anda. Dan yang paling penting, maklum balas tu macam komen pelanggan yang bantu anda masak lebih sedap lain kali. Komunikasi, itulah api yang pastikan semua proses ni berjalan lancar. Okey, kita dah bincang banyak teori kan? Sekarang, jom kita terus kepada persoalan paling penting.
kenapa semua ni betul-betul penting untuk karier anda dan syarikat? 80%. Itulah purata masa yang dihabiskan oleh seorang pengurus untuk berkomunikasi. Itu bersamaan dengan 4 daripada 5 hari bekerja. Cuba bayangkan impaknya kalau anda boleh jadi 10% je lebih baik dalam aktiviti yang anda buat 80% setiap masa. Hasilnya pasti luar biasa. Dan ganjarannya memang besar. Fikirkan tentang kepuasan pelanggan. Satu penjelasan yang jelas boleh tukar pelanggan yang tengah marah jadi penyokong setia. Fikirkan tentang motivasi pasukan. Satu pujian yang ikhlas dan spesifik boleh bakar semangat seseorang tu untuk seminggu. Inilah kuasa sebenar komunikasi yang berkesan. Kalau ada satu je perkara yang anda perlu ingat dari perkongsian kita hari ini, inilah dia. Berhenti anggap organisasi anda tu macam sebuah mesin. Ia bukan jentera. Ia adalah sebuah organisma yang hidup dan bernafas. Dan komunikasi? Komunikasi adalah sistem peredaran darahnya. Ia bawa nutrien macam idea dan semangat dan ia buang toksin seperti konflik dan kekeliruan. Tanpa komunikasi yang sihat, organisma tu akan mati. Jadi, ini cabaran saya untuk anda. Bukan 10 perkara, bukan 5, cuma satu sahaja. Apakah satu tabiat komunikasi kecil yang akan anda ubah bermula esok? Mungkin ia adalah untuk lebih banyak mendengar daripada bercakap dalam mesyuarat akan datang. Atau mungkin ia cuma hantar satu email penghargaan kepada rakan sekerja. Perubahan kecil boleh cipta impak yang sangat besar. Jadi, apa pilihan anda?